Hari ni saya berada di satu pondok. Pondok ni pondok tempat orang mengaji lah. Okay. So untuk tempat sini ada masalah untuk rangkaian internet. Kawasan memang betul dalam, betul-betul masuk ke dalam belakang sekali tempat dia ni ada satu pondok, dan kita kena redah banyaklah pokok-pokok hutan apa semua yang ada dekat sini. So masalah dekat sini, modem wifi tuan ni dia dah ada. Cumanya hari ni kita nak buat pemasangan untuk antena lah, sebabnya kawasan dia agak berisiko dalam keadaan yang signal pun kejap-kejap datang. So modem wifi pun turut sama berlaku dengan masalah yang macam ni lah. 4G tu pun tak ada bar. So untuk hari ni kita datang nak buat pemasangan untuk antena parabolik dekat modem wifi yang tuan sini ataupun ustaz sini dia nak buat backup lah. So internet fiber tu ada tapi nak buat backup. Ustaz ni dia buat backup dengan menggunakan modem G10IQ ni. Tapi modem G10IQ ni kalau kita tengok dekat sini, signal dia ni memang agak lemah lah. Kalau tengok tak ada bar langsung dekat modem ni. So untuk signal yang dia dapat pun dalam keadaan yang tak berapa nak cantik, di dalam keadaan yang okey. Ada kala waktu dia memang tak okey lah untuk signal ni. So untuk speed dia ni pun kalau ikutkan memang ada masalah juga speed. Nanti kita akan cuba try buat speed test tengok. Kebiasaannya speed test ustaz ni bagi tahu memang susah lah nak dapat tinggi. Tapi hari ni saya datang dapatlah tinggi. So tinggi dia pun dalam keadaan yang macam ni lah untuk internet yang kita dapat ni. So untuk hari ni kita akan buat pemasangan bagi signal dia lebih stabil. Sebab dalam keadaan yang macam ni, kawasan macam ni, kebiasaannya signal dia melompat-lompat. Dan untuk band apa semua pun memang dia akan melompat-lompat lah dalam keadaan yang tak berapa nak stabil. Walaupun ustaz ni dia dah lock band, tapi speed dia tak berapa nak menarik. Untuk download paling tinggi saya dapat yang macam ni. Untuk upload dalam keadaan yang lemah. So nanti kita akan buat pemasangan untuk antena, dan kita akan tengoklah dia punya perubahan signal dia dengan speed dia yang kita dapat untuk kawasan sini ni macam mana. So kawasan pun agak tinggi juga risiko untuk dapat yang tinggi. So kita bagi yang stabil je. Laju tapi dia punya maintenance tu, dia punya masalah tu dia pun macam tak tahu itu lambat nak nyambut. Untuk antena parabolik ni saya dah sambung. So kita setting dapatlah kepada rangkaian 5G. Tapi 5G ni pun agak macam signal dia tu tak berapa nak menarik, tapi dapatlah. Kalau ikutkan memang tak dapat kepada 5G, tapi bila kita dah sambung kepada antena parabolik ni dapat 5G. Tapi 5G dia ni dalam keadaan signal dia tak berapa nak cantik sangat, sebabnya kita dapat pun dalam keadaan yang CP-CP, tapi dalam keadaan yang stabil. Dan untuk ujian speed test ni pun tadi paling tinggi bolehlah dapat dalam 100 lebih. Tapi ni dia dah mula turun dalam keadaan yang slow. Tapi dalam keadaan yang slow pun dia masih boleh diguna pakai lah, lebih baik daripada yang sebelum tadi. Kalau ikutkan yang sebelum tadi ni, sebelum kita buat pemasangan antena, memang ada kala waktu dia signal dia terus hilang. Dalam keadaan yang macam ni, signal dia dalam keadaan yang stabil. So nanti kita akan cuba try test lah. Kita bagi ustaz ni try test untuk kerja-kerja dia, tengok boleh berjalan lancar ataupun tidak. Kalau tak boleh tu kita kena setting balik untuk antena ni bagi dapat yang lebih lagi stabil. Alright. Okay, so tak ada masalah lah. Kalau ikutkan tempat ni pun memang dah ada fiber, tapi fiber ni kadang-kadang ada kala waktu dia problem. So ustaz tu pun dia buat kepada backup lah untuk internet antena parabolik dengan modem wifi ni. Sekarang ni dah tak ada masalah. So kalau kata signal apa semua dah boleh, dah diguna pakai. So ustaz tu pun dia dah start mula mengajar balik melalui online. So kita jangan kacau. Okay, sampai dekat sini sajalah untuk video saya kali ni. Kita akan berjumpa untuk next episode, untuk video yang seterusnya. No signal, no problem. Bye bye.